Ramai mungkin rakyat Sabah yang tidak faham dan tidak mengerti apa itu IBR Asia Group. IBR Asia Group ini merupakan sebuah syarikat PR butik. PR butik ini pula adalah perkhidmatannya untuk menyediakan perkhidmatan perhubungan awam yang kecil dan khusus. Fokus mereka kepada pelanggan ataupun industri, khusus menawarkan perkhidmatan PR yang diperibadikan, mempunyai jangkauan terhad dan bukan badan penilaian rasmi. Nah, ini dah. Namun, apabila Sabah dipilih kononnya sebagai negeri paling cemerlang untuk tahun 2024 di seluruh Malaysia ini, menjadi tanda tanya kepada kita. Pertama, dia berikan gelaran Sabah sebagai negeri cemerlang. Ia bukan berdasarkan kepada penilaian metrik bebas yang diaudit di peringkat antarabangsa. Yang kedua, ia lebih kepada latihan penjenamaan daripada pengiktirafan rasmi. Kalau kita lihat seadil-adilnya, untuk sepanjang 2024 lah, yang dikatakan sebagai negeri cemerlang ni. Baik. Jadi kalau kita mau lihat anugerah itu betul-betul berhak untuk Sabah dapat ataupun tidak, sebenarnya kita kena teliti apa yang berlaku di lapangan, di bawah ground. Kita lihatlah, satu, jalan raya Sabah. Jalan raya tidak macam mana jalan raya di Semenanjung. Highway ada highway dan sebagainya. Yang kedua, air. Air tidak seperti mana ada di Sarawak. Kita ada Sarawak, ada hidrobakun. Sabah, sekejap air tiada, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Air ada pun kabut, berbau lagi, tercemar lagi. Kemudian, apa? Kita tidak ada logistik seperti mana kereta api, IRL, MRT, seperti di Selangor, di Kuala Lumpur. Kemudian apa lagi? Pengangguran yang tinggi di bumi Sabah. Anak-anak Sabah keluar daripada Sabah, pergi merantau cari kerja untuk kehidupan mereka. Kemudian sekolah daif. Berapa banyak sekolah daif di luar bandar. Perkhidmatan kesihatan, kurang pakar, doktor pakar, kurang peralatan, kemudahan untuk kesihatan kurang. Apa lagi? Kedapatan lagi, makan rasuah adun-adun dia. Pada tahun 2024 juga berlaku. Kemudian hasil sawit kita, minyak, balak, getah, dibuat, diproses di luar, bukan di Sabah. Negeri paling miskin di antara negeri-negeri di Malaysia. 8 daerah paling miskin daripada 10 daerah di seluruh negara. Banyak lagi. 1001 masalah. Tetapi tiba-tiba negeri kita konon diisytiharkan sebagai negeri paling cemerlang. Ini betul-betul tenombong, palui dan bodoh. Kamu ingat rakyat Sabah ini buta, pekak kah? Tidak nampak itu apa yang berlaku. Apa kerja si Haji Ji dengan Menteri ini? Saya nak bertanya kepada Haji Ji, berapa juta duit rakyat Sabah, dana awam, pembayar cukai punya duit, digunakan untuk menjenamakan, mencantikkan kononnya Sabah ini negeri paling cemerlang. Apakah digunakan duit rakyat untuk dapat pengiktirafan yang begini? Cuba kamu jawab, Haji Ji, kerajaan JRS. Jadi cemerlangkah begitu? Mungkin cemerlang sebab pertama, adun-adun JRS kedapatan makan rasuah. Yang kedua, cemerlang mereka dinilai daripada signboard-signboard yang ada Sabah Maju Jaya. Mungkin itu penilaian dia, Sabah Maju Jaya, ambil lah. Negeri lain tiada ni signboard, tiada slogan. Yang ketiga, mungkin cemerlang sebab berjaya membida 10,000 nombor flat kereta SMJ dengan nilai hampir 3 juta. Mungkin lagi berjaya beli kereta untuk menteri, untuk ketua menteri sebanyak 12 unit, hampir kepada berapa? 8 juta. Mungkin berjaya buat signboard SMJ Sabah Maju Jaya hampir 2 juta. Inilah mungkin dia ambil penilaian dia berdasarkan perkara begini. Kesian
Rakyat Sabah dibodoh-bodohkan oleh pemimpin sendiri. Jadi tolaklah JRS ini yang betul-betul tidak ada manfaat dan tidak ada kejayaan. Tapi sanggup buat begini untuk takutlah mereka ini kalah dan gagal. Jadi bila kalah, takut itu kes rasuah SPRM terbongkar.